Hola geng, what's up? So kembali lagi kat channel saya, Safirul Arif Official. So, sekarang ni kita ada satu aktiviti hari ni 23 Jun. Sekarang pukul 3 berapa 3.20 lebih 3.21 macam tu. So esok saya, Mirul dengan Ali, kita orang ada satu plan. Plan baik ni semua plan dia. Macam nak gana Mirul? Korang nak macam Toman guys. Sebab itu impian aku 2026 nak macam Toman guys. So kita tengok dapat ke tak dapat dia Toman. So sekarang ni memang barai sikit. Kita plan tak nak tidur sebenarnya. Kita tengok esok. Kalau dapat Toman, kita orang update. Kata-kata si Mirul. Agak barai tapi tak pada demi impian, kita gas. Jom, let's go. Okay gang, so sekarang pukul 6.20 pagi, subuh. 7 jam tak ada pula. Jam pula mati kan. So kita dah tengah siap-siap okay. Terus Mirul pun dia dah setting barang dia. Ni pun pagi-pagi dah stress tak tahu apa benda. Mancing semua dah siap. Ni kita nak gerak Ali pun kat sebelah. Jom. Okay geng. Untuk orang yang tanya mana Ali, ni dia. Ceng Ali. So ni Ali Ali pun dah siap dengan baju mancing dia. Yang penting salat subuh kawan. Ya. Joran kau mana Ali ni Ni Ali punya joran. Dia pakai apa? Soft rock. Okay. Betul-betul lah siap Gian masing-masing dah gian ni. Semoga impian aku tercapai hari ni guys. Mantap. Putus tak apa, janji dapat guys. Aku pakai tali. Tunjuk sikit Rik. Li target Li hari ni Li. Sini sikit Rik. Sini sikit. Ini tali tak sampai 30 LB ya. Ini 15 LB ya leader aku guys. Aku pakai setup leader 15 LB. Root RM20 kat member aku. Tali 15 LB. Okay guys. Pakai SP luar ni guys. Kita try. Gerak sikit. Ini pun dah nazak. Mantap. Ali tukar baju Ali tukar baju pakai baju tentera. Target ni apa ni? Pagi hari ni tak kumpul je lah. Tak gumpau Janji dapat apa pun dapat Yes. Ni target Toman. Yang ni target tak gumpau. Ini. Yang aku target minyak habis. Okay. Boleh sampai. Kita nak kena je lagi. Makan dulu ke gerak terus? Gerak terus. Jom. Okay geng. So kita orang dah pun dalam perjalanan nak pergi ke apa? Unicell. So hari ni aku yang bawa kereta. Okay. So Mirul macam biasa lah. Dia menunggu rezeki dia hari ni. Dia baca ada jampi-jampi dia sikit. Mirul kan? Agak-agak Mirul berapa lama Mirul? Daripada sini ke Unicell? Setengah jam. Kalau buat laju 20 minit 10 minit. Dah kat luar pun kosong lagi. Gelap lagi kan. Memang betul-betul kita pergi. Sekarang ni dah pukul 6.26. 6.30. Okay jom. Kita tengok kat sana pula. Apa? Tapi kita nak ke straight sana. Straight maksudnya? Betul kan? Sekali Kuala baru masuk kita dari Kuala sana sini kan? Dan kita masuk ke sini ni. Masuk ke Asam Jawa ni kan? Apa? Kita tak habis dari sini tapi kita stay ke sana. Ni sampai hujung. Oh, Mana jalan shortcut dia yang ke sana? Itu. pening kau? Takkan nak ikut daripada yang kita masuk daripada sana juga. Jauh tu macam ni. Ya tu. Dah ada shortcut ni. Kita tanya Ali. Dah, tahu kan? Tahu kan? Ada aku ikut belakang. Aku besar. Aku tak tahu dah dia borak apa.
Okay geng, so kita orang dah sampai dekat Lombong Unicel. Okay, boleh tengok ni. Yeay! Dah ada orang mancing lah. So sekarang ni kita tengok dia orang set up ni barang-barang. Ali dah standby. Tak ada apa dah. Okay ni, Apa? target berapa ekor hari ni? Target. Saya tak banyak. Asal naik seekor jadi lah. Jom, let's go. Kita tengok orang mancing. Spot dia memang baik kan? Lawa dengan lawa. Apa gini kan? Tak. Mirul dah mula beraksi. Tengok sama ada hari ni dia punya apa? Letup tak letup. Mirul. Tadi ya. Dia mulakan dekat situ kan. Dah ada orang mancing dekat tu. 1, 2. So, tunggu. Oh, sangkut lah. Sangkut eh. Sangkut eh. Alamak, hero spoil lah. Cepatlah sikit turunnya. Tunggu. So gang, aku tak tahu nak buat apa. Tengah tunggu dia orang mancing. Mirul tengah beraksi. Ali tak tahu kat mana. Mungkin dia dekat belah-belah sana. Okey geng, ngam-ngam kat depan ni ada dia bagi satu kuak besar geng. Tengok kuak-kuak jackpot dia. Mirul tengah memujuk Mama. Besar geng bagi depan ni. Apa dia? Toman kejar naik. Tuman kejar. Toman kejar naik. Oh. Tuman kejar ikan. Aku tak tahu sangat bawa mancing ni. Ali tak tahu hilang dari radar mana dia pergi. Tengok kod jackpot dia kan. Mana tahu Mirul punya jackpot dia. Jauh buat dia balik. Misi mencari Toman. Bangun duduk semua ada. Semak lah. Kita ambil gambar ada satu lah. Okay geng, so diorang dah tukar spot. Tu Mirul. Jauh sikit. Dia dah ambil spot dari sini. Tu Ali pula lagi jauh. Smart hari ni dia macam polis penyiasat. Dia main spot-spot sini so tengok lah. Nanti kita tak tahu antara Ali dengan Mirul apa yang dapat lu ni. Yang penting jangan ada yang kumpau. Okay, sekarang ni kita nak pergi kat Mirul. Roti pula tak ada. Ali dah pasal ni. Ada anjing pula banyak sini. Anjing apa hati je. Jauh juga Mirul mancing sebenarnya. Nak pergi. Dia kat ujung sana rasa. Kat ujung sana. Tahu lah. Tengok lah. Ali dah pasrah lah. Awan pun tengok macam wish. Tapi cantik awan ni. Smart. Awan dia ada macam bentuk-bentuk sawah padi. What? Jauh betul kau pergi Mirul. Nah, berbekalkan roti gardenia. Mirul masih lagi cuba untuk memujuk. Pujuk apa Mirul? Paten. Tak tahu lagi apa-apa khabar. Sekarang baru pukul 8. Okey. Habis. Ali dah pergi kat ujung sana. Tak tahu Ali pergi mancing. Dia kata dia nak try dekat sungai. Lepas sekarang ni aku dengan Mirul lah. 2 orang. Aku tembak Mirul. Dia katanya dia punya impian nak Toman.
Tapi kita tengok dulu. Teman kat ni guys. Toman ke Herman yang naik? Lampung besar-besar bas tu. Kata-kata asyik Rul. Tak ada kata-kata. Penat ah? Ha? Penat ah? Oh, rendam kaki tu. Aku sempat pakai slipper. Tak boleh lah. Cantik dia punya ni. Sekarang ni kita tengok kalau ada kuat-kuat ke kan. Kat belah-belah tengah sana tu banyak tu. Dia belah-belah tengah. Kalau hujung ni tak ada sangat ni. Tak apa. Tengok Mirul try dulu. Jauh Mirul baling lah. Belum. Dah mancing belum? Dah mancing Dah try tadi bang. Belum siap. Okay guys, tengok dalam mancing pun ada usaha yang kita kena kejar. Kita jumpa si Amang guys. Syukur aku. Kali cuba untuk mencari biawak. Tinggi dia panjat tu. Tinggi tu. Okay, Mirul dia dah pergi spot hara. Dia tak sabar tu. Tinggi lah pula. Oi, babi gayak bodoh. Tinggi ni. Okey geng, kita orang tukar spot. Kali ni kita main kat tempat air keruh sikit. Tadi kita main kat Lombong. Ni sungai mengalir punya. Ali tengah set up, Mirul tengah set up. Target apa Mirul? Baung. Ali? Arapaima. Arapaima makan roti kadinya. Ya. Roti kali tadi. Roti garlic. Dia masih kena setting. Kita tengok siapa yang kena tu. Siapa yang ingat siapa yang mati dulu. Kat bawah. Aku makan roti. Walaupun ikan makan roti. Di bahan biji. Apa ni? Okey ni. Okey, beg ni. Belakang kau tu, tak tahu ada tak ada. Kak. Apa tak? Jom. Gas. Okay geng. Tadi kita rehat kejap. Okay. Tukar baju apa semua, makan, solat. And sekarang ni kita nak sambung. Sekarang dah pukul 3 suku. Kita nak sambung gasak, cari Patin dan juga Toman petang ni geng dekat location yang sama, Unicel. So Mirul dengan Ali, diorang masih lagi stay pakai baju yang sama. Tadi diorang tukar lah. Solat mandi semua diorang tukar tu. So sekarang ni kita orang dah tak jauh lah. Dekat je. Okay. So jom stay tune. So kita sambung spot yang sama tapi tempat berbeza. Kita target Baung hari ni, target Patin. Naik. So hari ni kita tadi dah prepare siap-siap umpan baru. Ini apa panggil tu? Perap ayam. Busuk sikit lah. Bau kaki Ali.
Bau sedap dia bau tu. So, kita tengok macam mana hasil untuk hari ni. Let's go. Tengok sifu kita gunakan perapan ayam. Betul. Cuaca pun gelap sikit kan. Penuh sikit. Apa? Kita tunggu. Tengok sama ada mungkin baung akan naik. Boleh. Apa? Kita tunggu ni. Cing lagi belum ditarik. Steady. Okay geng, tengah sedap-sedap mancing. Cuaca tak menentu pula. Oh my god. Tak tiba-tiba Mirul pun tengah simpan barang-barang jap. Tiba-tiba hujan turun ni. Krimes ni. So tak apa, kita tunggu dalam kereta dulu. Ali tak tahu kat mana. Kat sana. Tengok lah. Harap-harap dia tak basah. Mirul, okey Mirul? Walaupun hujan, tetap baling tu. Jadi memang angler yang sebenar. Kat dalam kereta sekarang ni geng, Mirul dah tepu otak dia. Hujan Dah tak tahu nak buat apa. Basah kat luar Tahu Mirul? Saya Insta ke TikTok? Star guys. Insta. Ali kat belakang. Dah hujan dah ni. Tapi barang mancing masih lagi dekat sana geng kita letak kat sana lagi. Saya kena yang ini je, coklat. Dah hujan ni. Nak tunggu hujan reda sikit. Lagi baru kita sambung dengan Mirul lah. Putus. Sangkut. Makan ikan ni apa? Sangkut. Sebab aku target kat apa? Belah sampah tu. Jadi sebulannya apa Mirul? Tunggu je guys. Kita biar je. Okay geng, hujan pun dah reda sikit. Ali steady lagi dia. Steady lagi Yes. Masih lagi misi yang sama. Mirul pun kat sana. Laju dia keluar. Nampak hujan dah reda, dia terus tengok mancing dia. Kot-kot lah bau sambut ke apa kan. Ali prepare balik. Tadi dah putus. Sangkut dekat kawasan belah sungai. Mirul stay dekat Lombong sebab dia masih lagi nak target baung ataupun patin. Jom kita pergi kat dia. Apa? Bowling. Boiling. Tu ada lagi. Besar-besar agak ni. Boiling kat sini. Besar kuat-kuat ada sini. Hujan ni selalu dia lapar. So kita tunggu lah. Tengok mancing Mirul kat sini. Tali dia ni terus pergi kat sana kat tengah. Kita tahu lah. Saya kat sini lagi. Ni Ali tak siap lagi. Lama dia tu. Aku tarik Mirul. Tarik. Tarik usik je. Nak jadi angler yang sejati kena apa? Sabar. Aduh. Tapi ada satu benda yang aku tak puas hati lah. Ni. Ni apa benda ni? Nak mancing jangan pakai baju ni. Aduh, si gelap lagi kan. Belah sana terang. Belah sana cantik elok terang. Ni gelap lagi. Kita spot kan Belah sana. Jalan.
Kalau Unicell loh. Kasih. Okay, geng. Kita nak game ni dulu depan. So geng, hari ni mission fail. Dua angler kita tewas di Unicell. Tak dapat menyambar baung dan juga batin. Toman lah kita dapat bayang. Kita nampak anak dia tadi. Tapi tak apa, kita nak pergi next destination. Sampai cacat juga. Pergi cari kawasan Harwan. Jom. Let's go. Okay gang, kita try dekat spot Harwan. Kita tengok. Hari ni Mirul dia nak cabar. Kalau lah ada Harwan kat sini. Uish, lepas ni kuat ah. Oh, seorang dapat. Oi, dapat buyur. Abang tak kumpah. Okay, bila tukar spot. Oh, nak turun bawah. Boleh. Tu ada kesan orang turun. Tu pun serius. Senyum sikit Mirul. Masih lagi cuba sebaik mungkin. Nampaknya angler yang kedua tak boleh tahan. Nak cuba juga. Mana tahu nasib. Ha? Bang, dalam mana boleh masuk? Ada tempat parkir kan? Macam ni je lah. Semak macam ni lah. Ni Arwan, ni orang tu. Ada orang mancing kat sini. Semak. Kat lain ada? Tak ada pasal dia apa-apa. Sampai tak barang-barang. Tak ada, tak ada, itu tak ada. Yang mana? Dekat Ulu bang. Dekat Kuang. Nasi biru ni. Ha. Tahu sama macam ni. Tahu sama macam ni. Tapi kalau nak rajin betul, tak kisahnya ni. Baliknya cuma jalan je lah. Kita nak masuk. Ya Allah. Maju. Maju. Berapa bang? Ini tak kumpau punya. Tak pernah jumpa. Kenapa? Belum pernah nampak belukang. Masalah? Kang laut. Oi, ni ikan apa Tengok sikit bang. Wih, Ikan baung. oi. Ini dia. Dah macam ni cepat dah. Maju. Baung. Ni baru betul angler Mirul. Ni kan ni? Macam kan? Belakang. Ini kan sungai tu depan ni. Tengok mana bang? Apa kawin ni? Dia straight ke belakang ni bang. Sungai Selangor. Selangor. Oh, yang dalam TikTok tu lah kan? Kita tengok ni. Tengok angler. Dia bukan pakai mancing. Dia tak ingat bercakap apa lah. Okey, kita sini dulu ni. Ini semua buat macam bosan ni. Tak ada umpan tadi? Umpan tipu. Angkat balik kan? Kat mana? Yang tadi tu, yang lagi satu tu. Kat mana? Kat mana? Ada lagi satu. Kalau kau nak Kat mana lah? ada lagi satu tu. Sebelum jambatan lah tapi. Selepas jambatan lah. Selepas jam. Sungai yang kat TikTok. Jom pergi dalam tengok. Nak Habis umpan tu kau bawa. ada lah. Ada kan? Ada. Jom. Try.
Mana lagi gasak kan? Mana tahu ada resilient. Pakcik tadi pun boleh dapat baung besar betis. Besar betis. Kain ni je lah. Pakai mata kail. Ya. Pakai kecil je. Ui. Boleh. Ruan ada ni. Orang banyak macam ni. Jom lah. Nak try. Jom. Let's go. Bagi balik lah. Aku dah nampak. Jom. Let's go. Okay guys, kita dah jumpa spot yang viral dekat TikTok. Okay, tu dia sungai yang pakcik you dapat tadi. Baum. Tak apa-apa pun, kita tengok dulu angler kita Ali, orang pertama yang sudah masuk. Bersiap sedia. Okay, inilah sungai dia yang dikatakan nak baung sebesar 9 kilo. Tunggu angler kita siap dulu. Sekejap lagi kita tengok hasil. Apa dia? Ui, ada banyak pula. Lambat lah bro. Comel je dia naik. Okay, kita berani. Oh. Comel je. Turun. Tak ada boy tu. Jalan ke sana tu mana? Gelupur lah. Lari banyak-banyak ni. Itu apa tu? Ada tu. Apa yang Ada apa? bergoyang? Benda? Tu bergoyang kayu tu. Tak nampak. Tu. Kayu. Kayu. Kerja jom. Sini. Sana. Katanya kayu. Sana lagi ni. Baru main kayu. Main kayu. Ya. Sana jom. Sana bunga. Tu depan sana ada tempat. Sana bang. Sana lah wah. Nak masuk sana dalam. Tu laluan. Jom. Kerak lah. Angler je lalu. Macam. Kameraman belakang. Baik ni. Bawa baik kan? Ada kot. Ada. Makin angkat makin tinggi lah. Bau yang menyegarkan guys. Lalu tempat lawan. Lagi semangat aku nak minta dah. Lagi mancing. Baju komando tu. La ilaha illallah. Apa kena gembat je. Weh, hitam. Guys. Wow. Sabar. Relax. Ban yang pertama. Mari kita lihat siapa yang kena. Awan cantik guys. Guys, sangkut guys.
dia sangkut lumpur kan. What? Lumpur. Nampak ah? Sekejap bila pandai cakap Tara? Dia ayak. Hei, lain macam Tara. Oh. Ten. Dah suka lagi. Itu. Oh. Oh. Dah tak betul lah. Okay guys, sekarang dah pukul 6.40 6.40 petang. Menunggu baung lagi yang tak muncul-muncul. Kalau ikut limit 70% tak. Ni bisa tak ada lah. Kalau macam Okay guys, kita nampak buaya. Waduh. Waduh. Buaya berenang. Herul, macam mana hari ni? guys, bang ekor merah tarik guys. Aku tak tahu berapa kilo guys. Tengok guys. Tus. Putus saya. Aku dah tak buat prepare apa-apa guys. Welcome to Amanah Zainudin guys. Okay gang, so itulah dia sedikit sebanyak kami punya vlog hari ni berkenaan dengan projek kami mancing di Unicell. Tapi itulah, tak ada rezeki kan, kumpau pula. Okay, so insyaAllah akan datang kami akan shoot lagi untuk next content. Tengoklah apa projek yang akan datang. Sekarang ni pun Mirul pun dah tidur. Penat dah dia dah. Dia lagi pun nak layan FIFA kejap. Lepas tu saya buat video ni sebab tak tidur lagi kan. Lepas tu untuk korang semua jangan lupa untuk subscribe, like and share kat kawan-kawan korang dan support kami punya ride. InsyaAllah kami akan berikan yang terbaik lagi lah untuk next content. So bye bye, thank you guys.